jumpa orang lama ni. Dengar. Panjang cerita. Tak nak cerita pun. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره قربة من hutang ke apa urusan masa hidup yang tak selesai lagi, beliau berjumpa dengan adik beliau. Merul awak panggil sini adik lah. Selesai sembahyang jenazah. Sekarang nak pergi ke tanah wakaf, kebumian sahabat saya arwah Cikgu Fendi. Kamu akan dibangunkan semula untuk berkumpul di padang mahsyar. Kisahlah wahai Ahmad Afandi bin Halimah bahawasanya mati ini sebenar, Maha berkuasa di atas segala hal. Ya Rahim, Ya Wadud, kami merayu dengan tulus. Assalamualaikum. Kami daripada Kampung Kuala Mu. Pada hari ini kami buat ziarah salah satu guru sekolah kami di SK Pus Kuala Mu telah kembali ke rahmatullah pada 22 Mac 2026 ni. Antaranya kami dengan jasa baik beliau, kami terharulah atas kebaikan beliau selama beliau berkhidmat di kampung kami pendalaman seperti di Kuala Mu tu. Banyaklah kebaikan beliau dengan kami orang kampung sampai kami jadikan salah satu keluarga lah terhadap beliau kepada anak rumpun kami di Pos Kuala Mu. Itu saja. Okey, terima kasih. Sama-sama kita doa dia nanti dia dikubur sujud saja ya. Okey. Pada semua lah kawan-kawan, terima kasih. Darah kawan. Buat sikit. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang datang dari jauh, dari Kuala Mu, dari Kelantan ada, dari seluruh Perak yang hadir dalam acara penghormatan kepada arwah Cikgu Fendi. Pertama-tama kita doakan semoga rohnya ditempatkan bersama orang beriman, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Megat ni guru bersama dengan arwah Fendi
26 tahun bersama di Kuala Lumpur.